Kalau kita diminta untuk memilih satu perkataan mengungkapkan tentang era pentadbiran pusingan kedua Presiden Trump sekarang ini, apakah perkataan yang kita pilih antara kelakar dan menakutkan? Mungkin kelakar sebab kata-kata yang tidak masuk akal, benda-benda yang merepek-repek menjadi bahan ketawa, dan memang ketawa itu menjadi pilihan ramai rakyat negara itu sendiri, mungkin sebagai mekanisme mereka untuk berdepan dengan keadaan yang sangat menekan. Hakikatnya ia adalah era yang menakutkan, dan menakutkan itu adalah merujuk kepada gelombang ataupun tsunami pembohongan. Semua hidup saya tidak pernah melihat bagaimana pegawai-pegawai pemimpin kerajaan peringkat tertinggi boleh berbohong secara terang-terang tanpa berselindung, dan tambah menakutkan ialah apabila pembohongan itu pula dipercayai. Walaupun ada banyak kamera yang merakam satu-satu insiden menunjukkan apa yang tidak ada keraguan padanya, pengampu-pengampu pentadbiran Trump ini boleh secara terang-terangan memaksa kita untuk tidak percaya dengan apa yang kita nampak, tetapi berpegang dengan naratif mereka. Politik yang sangat binari, hitam putih antara dua aliran, ketaksopan kepada pemimpin dan pelbagai faktor lagi memainkan peranan di belakang kognitif disonan, memaksa diri untuk tidak percaya dengan apa yang jelas demi berpihak kepada pilihan masing-masing. Keadaan ini mengingatkan saya kepada isu besar yang berlaku bukan hanya di Amerika Syarikat, tapi kita juga perlu mengambil perhatian, iaitu tentang fitnah pembohongan Al-Masihud Dajjal di akhir zaman. Dulu-dulu, untuk menggambarkan bagaimana Dajjal menipu manusia, gambaran saya kadang-kadang rasa seperti sesuatu yang agak superstitious. Kita susah nak imagine macam mana rupa orang berbohong yang terang-terangan dan orang boleh percaya. Tapi kita sedang hidup di zaman untuk menyaksikannya. Saya teringat kepada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud. Baginda beri amaran kepada kita. Kata baginda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a minhu. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'athu minasyubhat." Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah dia menjauhkan diri daripadanya, kerana situasinya ialah ada lelaki yang datang kepada Dajjal dan dia menyangka Dajjal itu adalah seorang yang sepatutnya dipercayai, lalu dia mengikutnya disebabkan oleh perkara-perkara syubhat yang datang daripada Dajjal itu. Persoalan siapakah Dajjal bukan isunya di sini. Tetapi soalan yang penting untuk kita tanya ialah bagaimanakah seorang pendusta boleh berdusta dengan terang-terangan, tidak ada kekeliruan, dan bagaimanakah orang ramai boleh percaya walaupun jelas ianya bertentangan. Benda ni bukan benda main-main, sebab itu saya tidak gemar memikirkan bagaimana hal-hal yang berlaku di Amerika Syarikat kita ketawa kerana dia kelakar, ataupun kita ketawa kerana kita rasa itu masalah orang lain. Ada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan hadis yang pertama tadi. Kata baginda, sesungguhnya Dajjal akan keluar dan bersama dengannya air dan api. Adapun apa yang dilihat oleh manusia sebagai air, maka ia sebenarnya adalah api yang membakar. Dan adapun yang dilihat oleh manusia sebagai api, maka ia adalah air yang sejuk lagi tawar. Barang siapa yang bertemu dengan keadaan itu, hendaklah dia memilih apa yang dilihatnya sebagai api, kerana sesungguhnya ia adalah air yang tawar. Dan apa pun yang dilihatnya sebagai air, maka ia sebenarnya adalah api. Dajjal itu akan memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan. Lalu langit turunkan hujan. Dia akan perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, dan bumi akan menumbuhkan tumbuhan. Dan kemudian Dajjal ni akan berkata kepada seorang lelaki, adakah engkau, sekiranya aku bunuh engkau dan kemudian aku hidupkan engkau semula, engkau akan bersaksi bahawa sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu? Maka lelaki itu menjawab tidak. Lalu Dajjal membunuhnya dan kemudian menghidupkannya semula, lalu bertanya, adakah sekarang ini engkau bersaksi bahawa sesungguhnya aku adalah Tuhan kau? Maka lelaki itu menjawab, apa yang telah engkau lakukan kepada aku tidak menambah apa-apa tentang dirimu, melainkan sesungguhnya engkau benar-benar adalah Dajjal yang telah diingatkan, diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Lalu selepas itu Dajjal tidak lagi boleh berbuat apa-apa ke atasnya. Hadis riwayat Muslim. Jika soal percaya tidak percaya sesuatu yang datang melalui pembuktian yang bersifat abstrak terlalu rumit
bagi setengah orang. Bersediakah kita untuk berdepan dengan satu zaman mata kita nampak apa yang jelas, namun kita kena faham sebaliknya? Ini yang menakutkan saya dengan senario yang berlaku di Amerika Syarikat sekarang ini. Ia bukan hal Amerika Syarikat semata-mata, kerana jika kita meneliti pendidikan, budaya masyarakat, politik, media dalam sejarah Amerika Syarikat, kita akan nampak ramuan yang telah menyebabkan Amerika jadi seperti Amerika sekarang adalah ramuan yang sama dijamah oleh masyarakat kita. Sebab itulah saya teringat kembali kepada sebuah artikel yang saya tulis lebih 10 tahun yang lalu berkenaan dengan pendidikan. Kebimbangan utama saya apabila pendidikan kita tidak membentuk cara berfikir yang baik. Kebimbangan bukan hanya soal desakan kerjaya atau kepentingan kehidupan duniawi semata-mata, tetapi bagaimanakah pendidikan sedemikian rupa, termasuk pendidikan agama, menyediakan generasi untuk mendepani fitnah Dajjal. Soalan untuk kita muhasabah bersama, kita dan anak-anak kita, adakah bakal mereka yang berkemampuan untuk mengesan pendustaan Dajjal dan sanggup mati untuk mengingkari pendusta yang maha besar ini, atau kita menjadi pendukung penipuan kesesatan disebabkan oleh faktor-faktor yang kita tidak rawat semasa ia masih boleh dirawat pada hari ini.